Inilah A-10 Thunderbolt II, sebuah pesawat serangan yang digelar oleh ramai sebagai kereta kebal terbang. Namun di medan tempur, ia lebih dikenali dengan nama panggilannya Warthog. Dengan reka bentuk yang garang, rupa yang unik dan tanpa kompromi terhadap fungsinya, A-10 telah membina reputasi sebagai pesawat paling hodoh tapi cantik dalam sejarah ketenteraan penerbangan moden. Pesawat ini direka khusus untuk sokongan udara rapat, beroperasi sangat hampir dengan barisan hadapan tentera darat. Ia mula dibangunkan pada tahun 1970-an ketika Tentera Udara Amerika Syarikat mencari penyelesaian untuk menyokong tentera darat yang menghadapi ancaman kereta kebal musuh. Apa yang mereka perlukan bukan sekadar pesawat pengebom, tetapi sebuah helikopter serangan dalam bentuk pesawat sayap tetap, dan itulah A-10, iaitu sebuah platform serangan yang ringkas, efektif dan tahan lasak. Bahagian hadapan A-10 menempatkan ciri paling ikonik pesawat ini, iaitu meriam 7 laras GAU 8 Avenger berkaliber 30mm. Ia mampu menembak sehingga 70 butir peluru sesaat atau hampir 4,000 das seminit. Antara jenis peluru yang digunakan termasuk peluru penembus perisai dan peluru letupan tinggi. Peluru letupan tingginya diibaratkan seperti bom tangan mini yang terbang keluar dari setiap laras meriam. Di bawah sayap dan badan pesawat terdapat 11 titik gantungan yang boleh dipasang dengan pelbagai jenis bom, termasuk bom berpandu laser, bom GPS serta peluru berpandu udara ke darat. Gear utama pesawat juga direka dengan kukuh dengan tayar besar supaya ia boleh mendarat di kawasan lasak seperti lebuh raya atau landasan tanah. Kekuatan sebenar A-10 bukan sekadar pada serangannya, tetapi pada keupayaannya untuk terus terbang walaupun ditembak. Pesawat ini direka untuk menahan tembakan terus daripada peluru berperisai dan letupan tinggi. Dua enjinnya diletakkan di bahagian belakang, jauh dari tembakan musuh dan mengurangkan risiko terkena peluru berpandu yang berpandukan haba. Kanopinya diperbuat daripada kaca kalis peluru, manakala kokpitnya dilindungi oleh bathtub titanium setebal 1.5 inci. Malah jika meriam GAU 8 Avenger sendiri meletup, serpihannya tidak akan mampu menembusi perlindungan titanium ini.